Menarik untuk kita dengar cerita tentang Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh ni di antara 4 Nabi Arab yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud ni di bawah kaum Iram yang besar. Samud dan Ad ni di bawah kaum Iram, anak kepada Sam bin Nuh. Jadi kita tahu bangsa Arab ni daripada keturunan Sam bin Nuh. Saya ada jelaskan dalam video, boleh tengok di playlist ini juga. Jadi Nabi Saleh alaihissalam ni baru generasi ke-11 sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Saleh bin Ubay bin Asif bin Masif bin Ubay bin Hadir bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Sampai ke Nabi Nuh ni generasi ke-11. Jadi kaum Samud ni, dia punya kelebihan dia lebih kurang dengan kaum Ad ni. Sebab dia datang daripada jalur yang sama. Kaum Iram ni. Bila terlampau banyak kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kaum Samud ni juga, kaum Samud ni mula lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berlalulah generasi ke generasi ni, mereka menyembah berhala. Bila dia dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala utuskan seorang Nabi dari bangsa dia orang juga. Sebab Nabi Saleh ni adalah kaum Samud juga. Jadi Nabi Saleh ni dalam kaum dia, orang yang hebat, orang yang bijak pandai. Menjadi rujukan kepada kaum Samud ni. Bila kaum Samud ada masalah, dia orang akan jumpa dengan Nabi Saleh ni untuk Nabi Saleh selesaikan permasalahan mereka ni. Nabi Saleh ni orang yang terkenal dalam kaum dia. Berlalu hari, Nabi Saleh diangkat menjadi Nabi. Nabi Saleh mula berdakwah kepada kaum dia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi Saleh dah mula berdakwah kepada kaum Samud ni, kaum Samud mula mendustai Nabi Saleh. Sama seperti macam mana kaum Quraisy sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi, orang Arab ni semua panggil Nabi Muhammad ni orang yang dipercayai. Tapi bila wahyu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi Muhammad start berdakwah, orang cakap Nabi Muhammad ini gila. Begitu juga berlaku kepada kaum Samud ini. Dia cakap, wahai Saleh, kamu ni dah gila. Benda yang kamu ajak ni benda yang tak masuk akal. Bercanggah dengan nenek moyang kita buat. Kami takkan tinggalkan ajaran nenek moyang kami ni. Tapi Nabi ni dia tidak pernah berputus asa untuk berdakwah kepada kaum dia. Dia berdakwah untuk mengajak kaum dia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum dia ni, dia nak memperolokkan Nabi Saleh alaihissalam ni, dia cakap macam ni lah. Wahai Saleh, kalau kau betul lah Nabi, kau betul lah utusan Tuhan, yang kau cakap yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala ni, kau tengok